Amalan yang soleh ialah tiap-tiap sesuatu yang Allah redha, yang Allah kasih, sama ada perkataan ataupun amalan, sama ada zahir ataupun batin. Termasuklah amalan batin, umpamanya niat yang baik dikira amal yang soleh. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kalau kita niat nak buat kebajikan, tiba-tiba ada halangan, kita tidak melakukan kebajikan tersebut, tetapi Allah tetap menulis di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Faman hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dha'fin. Sebaliknya, sesiapa yang niat nak melakukan kebajikan kemudian dia buat, Allah akan mencatat di sisinya 10 kebajikan sehingga 700 kali ganda. Itulah kelebihan orang-orang yang melakukan amalan yang soleh, sama ada perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Oleh kerana itu, kita hendaklah mempertingkatkan amalan yang soleh. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sebagai balasan di dunia, Allah akan beri kehidupan yang baik kepada kita. Ibnu Abbas menyebut maksud kehidupan yang baik ialah ar-rizqul halal. Allah Ta'ala akan beri rezeki yang halal kepada kita. Di antara tanda orang yang diberi kehidupan yang baik ialah diberi rezeki yang halal. Menjadi suatu keperduan kepada kita mencari yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu suatu kewajipan kepada orang Islam. Wajib. Tak boleh makan harta haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Tiap-tiap harta, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, hasil yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Yang kedua, maksud kehidupan yang baik ialah Allah beri sifat qanaah dalam hidup kita. Qanaah arti kita redha dengan apa yang Allah beri. Kita dituntut mencari rezeki. Hatta hari Jumaat pun, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki kurniaan Allah. Allah tuntut kita cari rezeki. Tapi bila kita usaha, apa yang kita dapat kita redha. Itu makna qanaah. Jangan kita merungut, kenapa kita dah usaha tak dapat juga. Kita usaha lagi. Kita kena ada sifat qanaah, dan Nabi mengajar kepada kita supaya ada sifat qanaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih kurang bernasib baik daripada kamu, orang yang kurang daripada kamu. Jangan tengok orang lebih. Kita usaha, tapi bila kita dapat, tengok orang yang kurang. Jangan tengok orang yang lebih pada kita dari segi rezeki, dari segi kedudukan. Kenapa Nabi sebut fa innahu ajdar ay ahaq, kerana dia lebih berhak. Allah tazdaru, supaya kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah yang alaikum, nikmat yang Allah beri kepada kamu. Kalau kita tengok orang lebih pada kita, kita akan memperkecilkan nikmat Allah. Bukan qanaah menyebabkan kita tidak berusaha. Kita berusaha. Kita berusaha, apa yang kita dapat kita redha. Orang yang ada sifat qanaah ini, dia akan hidup bahagia.